Bila orang luar nampak gambar ini, reaksi pertama mereka cuma satu. Ini bukan Malaysia. Terlalu kemas, terlalu moden, terlalu tersusun. Malah ada yang fikir ini hasil AI atau suntingan berlebihan. Tapi hakikatnya, ini bukan rekaan. Ini bukan ilusi. Ini Malaysia yang sebenar, yang ramai belum pernah lihat dan lebih ramai tak sangka wujud. Dalam video ini, kita akan bongkar kenapa persepsi orang luar tentang Malaysia jauh tersasar dan kenapa realitinya buat mereka terdiam. Ramai orang luar mengenali Malaysia bukan melalui pengalaman, tetapi melalui bayangan lama. Ada yang membayangkan Malaysia sebagai negara hutan, negara kecil yang ketinggalan, atau sekadar tempat transit. Persepsi ini tidak datang daripada kebencian, tetapi daripada maklumat yang terhenti. Apa yang mereka lihat hanyalah gambar lama, cerita lama, dan perbandingan yang tidak lagi relevan dengan realiti hari ini. Sebab itu, apabila mereka pertama kali melihat bandar-bandar utama di Malaysia, reaksi mereka hampir sama, terdiam, keliru dan tidak percaya. Hakikatnya, Malaysia hari ini berdiri sebagai sebuah negara yang berfungsi, bukan sekadar cantik di kamera. Lebuh raya bertingkat yang tersusun, sistem pengangkutan awam seperti MRT dan LRT yang bersih serta teratur, bandar yang hidup siang dan malam, dan perancangan bandar yang memudahkan kehidupan seharian. Ini bukan projek pameran. Ini adalah sistem yang digunakan setiap hari oleh jutaan rakyat. Bagi pelancong luar, inilah kejutan sebenar. Bukan kerana Malaysia terlalu hebat, tetapi kerana apa yang mereka sangka selama ini ternyata salah. Persepsi sering dibentuk oleh apa yang jarang dikemas kini. Banyak negara dinilai berdasarkan reputasi lama, bukan perkembangan semasa. Malaysia pula tidak agresif mempromosikan kemajuan dalam diam. Tiada keperluan untuk menjerit bahawa negara ini maju, kerana kemajuan itu dapat dilihat melalui cara sistem berfungsi, cara masyarakat hidup dan cara bandar diurus. Namun dunia luar sering membandingkan berdasarkan cerita, bukan pengalaman. Di sinilah jurangnya berlaku, antara apa yang disangka dan apa yang wujud. Apabila pelancong luar benar-benar berada di sini, reaksi mereka jarang berskrip. Ada yang kagum dengan kebersihan pengangkutan awam. Ada yang terkejut melihat kepelbagaian budaya hidup bersama tanpa ketegangan. Ada juga yang terharu dengan sikap, mesra dan cara hidup yang seimbang antara moden dan tradisi. Reaksi-reaksi ini bukan dirancang, tetapi lahir secara spontan. Inilah bukti paling kuat bahawa realiti, Malaysia tidak memerlukan lakonan untuk meyakinkan sesiapa. Persepsi tentang sesebuah negara jarang terbentuk melalui pengalaman langsung. Ia biasanya lahir daripada cerita yang berulang, imej lama yang tidak dikemas kini, dan perbandingan kasar yang tidak mengambil kira konteks semasa. Malaysia adalah salah satu contoh paling jelas bagaimana sebuah negara boleh terus dinilai berdasarkan gambaran silam, walaupun realitinya telah jauh berubah. Ramai orang luar masih menyimpan bayangan Malaysia sebagai negara tropika yang sederhana, dikelilingi hutan, dengan pembangunan yang perlahan dan kehidupan bandar yang tidak jauh berbeza daripada negara membangun lain. Persepsi ini tidak sepenuhnya salah pada zamannya, tetapi ia tidak lagi adil untuk hari ini. Apa yang sering terlepas pandang ialah hakikat bahawa Malaysia membangun dengan pendekatan yang berbeza. Negara ini tidak menjerit tentang kemajuan, tidak berlumba-lumba mencipta naratif hebat di pentas global, dan jarang memasarkan dirinya secara agresif sebagai negara maju. Sebaliknya, Malaysia membina secara berperingkat, menambah baik sistem sedikit demi sedikit dan memastikan kemajuan itu benar-benar boleh digunakan oleh rakyat. Hasilnya, perubahan besar sering berlaku dalam senyap dan dunia luar tidak menyedarinya sehingga mereka melihatnya sendiri. Ambil contoh pembangunan bandar dan infrastruktur. Bagi pelancong luar yang pertama kali menjejakkan kaki ke Kuala Lumpur, antara perkara yang paling mengejutkan ialah bagaimana bandar ini berfungsi. Lebuh raya bertingkat yang bersambung antara satu sama lain, sistem pengangkutan awam yang bersih dan teratur, serta perancangan bandar yang membolehkan pergerakan harian berjalan lancar. Ini bukan pemandangan yang dicipta untuk kamera atau pelancong semata-mata, tetapi sistem yang digunakan oleh jutaan orang setiap hari. Di sinilah jurang besar antara persepsi dan realiti mula kelihatan dengan jelas. Selain fizikal bandar, satu lagi kejutan besar bagi orang luar ialah struktur sosial Malaysia. Dalam banyak negara, kepelbagaian budaya sering dikaitkan dengan konflik atau ketegangan. Namun di Malaysia, kepelbagaian etnik, bahasa dan agama wujud dalam satu ruang sosial yang relatif stabil. Orang luar sering terkejut melihat
Bagaimana masyarakat yang berbeza Latar belakang. boleh berkongsi ruang awam, bekerja bersama dan berinteraksi secara normal tanpa ketegangan yang ketara. Bagi mereka yang datang dari negara dengan konflik identiti yang kuat, situasi ini kelihatan hampir mustahil. Persepsi lama juga sering menggambarkan Malaysia sebagai negara yang masih bergantung kepada sektor tradisional dan tidak mampu bersaing dalam ekonomi moden. Hakikatnya, ekonomi Malaysia telah melalui transformasi berperingkat selama beberapa dekad. Negara ini bukan sahaja terlibat dalam sektor perindustrian dan pembuatan, tetapi juga dalam ekonomi digital, perkhidmatan kewangan dan teknologi. Walaupun tidak selalu berada di hadapan tajuk utama dunia, Malaysia terus menjadi sebahagian penting dalam rantaian bekalan, global dan ekonomi serantau. Namun, apa yang paling sukar difahami oleh orang luar bukanlah angka atau statistik, tetapi cara hidup. Malaysia menawarkan sesuatu yang jarang wujud dalam banyak negara moden, keseimbangan. Kehidupan di sini tidak terlalu pantas hingga memakan manusia, tetapi tidak pula terlalu perlahan hingga menghalang kemajuan. Bandar hidup tetapi masih ada ruang untuk bernafas. Teknologi ada, tetapi hubungan manusia tidak hilang. Inilah sebab mengapa ramai pelancong yang datang dengan niat singkat akhirnya berkata mereka tidak menyangka akan berasa begitu selesa di Malaysia. Persepsi juga sering dipengaruhi oleh perbandingan tidak langsung. Malaysia jarang dibandingkan secara adil dengan negara yang setara dari segi sejarah, geografi dan latar belakang sosial. Sebaliknya, ia sering dibandingkan dengan negara yang lebih kaya atau lebih popular dari segi pelancongan global. Perbandingan ini menutup hakikat bahawa Malaysia mempunyai kelebihan tersendiri yang tidak mudah diukur dengan piawaian konvensional. Keamanan relatif, kos hidup yang masih munasabah dan kemudahan asas yang meluas adalah faktor besar yang sering hanya disedari selepas seseorang tinggal di sini buat seketika. Malaysia bukan negara yang berlumba untuk menunjuk, ia membina dalam senyap. Kemajuan di sini bukan tentang siapa paling kuat bercakap, tetapi siapa paling konsisten berfungsi. Inilah sebab mengapa ramai yang datang dengan satu jangkaan, tetapi pulang dengan satu kesedaran bahawa menilai sesebuah negara tanpa melihatnya sendiri adalah kesilapan paling biasa dalam dunia hari ini. Malaysia mengajar satu perkara penting. Jangan menilai sesuatu tempat berdasarkan cerita lama kerana dunia sentiasa bergerak ke hadapan. Jadi persoalannya, berapa banyak lagi negara di dunia ini yang sebenarnya sudah berubah tetapi masih dinilai melalui lensa lama? Jawapannya hanya satu. Pengalaman sebenar akan sentiasa mengalahkan persepsi. Dan Malaysia adalah contoh paling jelas bahawa realiti yang tenang selalunya lebih mengejutkan daripada cerita yang bising. Jika anda baru pertama kali melihat sisi Malaysia ini, kongsikan video ini. Jika juga anda pernah mengalaminya sendiri, ceritakan pengalaman anda di ruangan komen. Inilah Arus Perdana, realiti di sebalik cerita.